So garis ni dan lekuk ni dekat gigi taring. Kita akan masukkan dia ke geraham dulu. Bila yang ni masuk, sini pun masuk. Okey, dia bunyi klik. Macam tu. Ni nest ni. Tak payah adjust lekuk. Tak rasa ketat kan? Awak rasa apa? Yes. Itulah beza kalau macam yang tu rasa pelat sikit, ni rasa pelat banyak sikit lah. Nak biasakan diri. Tapi sebenarnya untuk long term memang yang ni bagus jugalah. So kalau ada dua, in case kalau yang plastik ni pecah ke apa ke, yang at least ada backup ni. Cuma ailio yang ni dia akan rasa macam banyak ailio. Mulut kita akan rasa macam makanan. Dia lain macam masa mula-mula pakai braces, dia kat bahagian sini. Tapi retainer dia melibatkan bahagian dalam mulut, which is bahagian lingual ataupun palatal ataupun langit-langit lah. So sebab tu mulut akan rembeskan ailio sebab dia ingat tu makanan di awal-awalnya lah, tapi lama-lama nanti dia akan okey. So ni yang bawah. Ni longgar sikit je. Macam mana kita nak check dia longgar ataupun tak? Contoh, awak sendiri pakai dah lama semua tu, okey. Awak tolak pakai satu jari macam kita lalukan. Dekat dia punya kelas dia ni. Lalukan macam ni, dia macam pop terkeluar. Okey, tu longgar. Tapi kalau ni saya lalukan dia tak ada. Tak jatuh. Maksudnya dia okey lah. Dia tak boleh ketat sangat juga. Sebab kalau ketat sangat nanti gigi ni akan rasa pressure. So dia akan sakit. Dalam mulut ni, sini lidah ada benda yang ambil tempat dia. So sebab tu dia rasa pelik. Cuba gigit. Kalau yang ni gigi atas dengan bawah boleh berjumpa. Kan? Kalau yang tu gigi atas dengan bawah tak boleh jumpa. Dari segi keselesaan gigit, yang ni lebih selesa lah. Dia macam longgar sikit je. Ke awak rasa okey? Sini rasa longgar kan? Sini dia tak gerak, sini dia ada gerak sikit. Okay. Sekejap saya ketatkan. Untuk buka, jangan guna yang depan sini. Tapi guna yang belakang ni. Okey? Ni kita masukkan jari atau kuku dekat celah ni. Just macam goyang-goyangkan dia beberapa kali sampailah dia terkeluar. Macam tu. Yang atas pun sama. Daripada belakang memang kena dua jari, dua tangan dan depan cermin lah. Okey, ni tolak. 1, 2, 3. Okey. Faham? Okey. Kehidupan baru. Kehidupan baru. Aduh, kejap. Okey, saya ketatkan ni.